Jalan Permatang Batu merupakan salah satu jalan utama di Bukit Mertajam, Pulau Pinang yang menghubungkan kawasan Bukit Tengah dengan pusat bandar Bukit Mertajam. Jalan ini dikenali sebagai kawasan yang sibuk dengan pelbagai kemudahan awam, premis perniagaan dan kawasan perumahan. Panjang Jalan Permatang Batu di Bukit Mertajam adalah kira-kira 1.5 km. Jalan ini merupakan sebahagian daripada laluan P12 yang menghubungkan beberapa kawasan penting di seberang perai tengah. Sejarah Jalan Permatang Batu berkait rapat dengan perkembangan awal Bukit Mertajam sebagai pusat perdagangan dan pertempatan di seberang perai. Kawasan ini merupakan salah satu laluan penting yang menghubungkan pusat bandar Bukit Mertajam dengan kawasan sekitarnya. Permatang Batu merupakan antara pertempatan awal di Bukit Mertajam yang didiami oleh komuniti Melayu dan kemudiannya berkembang dengan kehadiran komuniti Cina serta India. Dahulunya, kawasan di sekitar jalan ini dikelilingi oleh tanah pertanian yang subur, termasuk sawah padi dan ladang-ladang kecil. Nama Permatang sendiri merujuk kepada kawasan tanah yang sedikit tinggi di celah-celah kawasan berpaya atau sawah padi.